lobak putih. Ambil lobak putih satu dalam saiz begini, potong kecil-kecil, letakkan air 2 gelas, rebus bagi jadi 1 gelas. Lepas dia jadi 1 gelas, ambil bekas yang kita dah potong-potong ni, kita perah sekali dalam air. 2 gelas air jadikan 1 gelas. Lepas tu, bila dah suam, titiskan minyak habatus sauda 3 titik. 1, 2, 3 titik. Kacau, bahagi air tu 3 bahagian. Minum 3 kali setengah jam sebelum makan. Bagus untuk fatty liver, hati yang berlemak. Bagus untuk kidney, buah pinggang kita. Siapa yang ada masalah kotor, ada batu karang dan sebagainya, akan membantu. Lobak putih, banyak orang tak suka makan, tapi khasiat dia banyak. InsyaAllah, wallahi.